Okay, yang ini kan dia, okay, ini kan kalau yang macam semua tu dia boleh menge. Boleh Saya dah masukkan. bersalah Men lah pun semua. boleh masukkan sebab dia imbuhan awalan. Hmm. Mencatat be lah garam. Eh. Mencatat. MEN ya. Imbuhan MEN. Mencatat. Walaupun dia tak ada kat situ tapi men itu Baik, imbuhan awalan juga cikgu kan. boleh tak bagi saya betulkan dulu? Boleh? Alfi boleh betulkan. Yang lain pun betulkan kalau ada Alfi awak rasa yang mana awak macam tak yakin. Baru kita bincang kejap lagi. Kalau dah bagi tahu cikgu ya. Yang tak ada tu serta pun boleh ber yang ini yang tak ada tadi lah.
Dah. Dah. Okay, yang ketiga tu pekerja itu mencatat maklumat pertukaran buku. Okay, baca yang keempat pula. Mereka berjalan di taman setiap pagi. Okay, mereka berjalan di taman setiap pagi. Okay, imbuhan ber ya. Berjalan. Berjalan di taman setiap pagi. Jawapan dia berjalan. Imbuhan ber. Okay. Yang kelima, baca. Adik melukis gambar rumah di atas kertas. Ah, tak ada pun di atas kertas. Ada ke dekat atas situ di atas kertas? Tu ada tu. Mana bukan ada cakap di atas kertas. Di Tu. kertas. Ah, Ha lah di kertas. suka hati je tambah. Adik Alah. melukis gambar rumah di kertas. Melukis. Maksudnya Hmm. dia sedang melukis. Okey, tandakan jika betul ya. Okey, lagi. Ibu Yang keenam. me, ibu memasak makanan untuk keluarga. Ibu memasak makanan untuk keluarga. Imbuhan me juga. Memasak. Sebenarnya kalau untuk imbuhan awalan ni sebenarnya cikgu tak ada masalah lah. Tapi yang penting kita banyak buat latihan lah. Sebab kadang-kadang ada yang kita terkeliru jugalah. Okey, ketujuh. Ni cikgu bacalah. Ayah kerja di pejabat setiap hari. Imbuhan mana yang sesuai ni? Bekerja. Ber ke be? Bekerja. Bekerja. Jawapan Alfi apa? Ber ke be? Ber. Ber. Ha Okey. lah lupa saya nak betulkan yang tu. Kalau dekat sini, okay, kerja. Imbuhan dia bukan Tak apalah. bekerja, bekerja. Itu selalu terdengar bekerja. Ayah saya bekerja sebagai polis. Tak ada pun kita cakap ayah saya bekerja. Tak ada, bekerja. Jawapan dia bekerja, imbuhan be. Walaupun dia tak ada tulis dekat situ Saya imbuhan pergi be. langkah nombor saya pergi langkah nombor 7. Tengok tadi. Ha, langkah nombor tu jangan tak tengok betul. Sebab Ha. apa sahaja imbuhan awalan awak boleh guna sepatutnya. Yang dia bagi dekat sini ni, dia bagi contoh je. Apa imbuhan yang boleh digunakan. Tapi kalau ada lagi imbuhan lain, boleh je gunakan. Yang penting dia imbuhan awalan. Tak ada masalah. Patutlah saya keliru hari tu nak buat. Ya ke? Kan Keliru macam sangat. ni kan. Kalau men kan ada 5. Kalau ber pula ada 3. Ter ada 2. Kan awak kena ingat dalam tu lah. Di ada Ben. 1. Ber. Kalau men tadi ada 5, ter ada 3. Men. Ter Menge. ada 2. Meng. Hmm. Me. Hmm. Apa lagi? Men. Men. Me. Mem. Menge. Meng. 5. Kalau ter pun ada 2. Ter. Ter. Ber ada 3. Ber. Be. Bel. Berbel. Be. Bel satu saja kan? Apa kata dasar bel? Belajar. Tu je. Dia paling special. Yang lain tak ada. Tak ada orang cakap berlukis tiba-tiba tak ada. Satu je belajar. Dia tak ada tiba-tiba berehat. Apa? Berlehat tak ada. Lagi satu saja kata dasar yang sesuai untuk digunakan untuk menggunakan kata apa tadi? Imbuhan bel itu, belajar. Okey, ayah bekerja. Dekat sini satu dia tak ada R ya, bekerja. Hmm. Bukan berkerja. Okey, yang ke-8. Baru cikgu sebut ni. Baca. Guru mengajar murid dengan tekun. Ini kita tengok kesesuaian ayat lah sebab dekat situ dia kata guru kan, bukannya murid kan. Jadi guru guru mengajar murid dengan tekun. Jadi dia sedang mengajar lah. Dia sedang melakukan perkara tersebut. Mengajar. Tekun tu apa? Okey, tekun tu dia mengajar dengan penuh
apa, dia penuh dengan fokus, perhatian. Maksudnya tekun tu dia buat dengan bersungguh-sungguh. Ada kan, kalau cikgu kita ni suka mengajar dengan tekun lah. Bukan dia mengajar acuh tak acuh. Dia mengajar macam malas tak. Malas je nak ajar awak sebenarnya. Tak. Cikgu ni mengajar dengan bersungguh-sungguh supaya awak pandai. Supaya awak faham dengan pelajaran tersebut. Jadi tekun itu maksud dia bersungguh-sungguh. Jadi awak dapatlah perkataan baharu dekat sini. Tekun tu maksud dia bersungguh-sungguh. Contoh kan kalau kita berlatihan kan kadang-kadang ada perkataan yang awak tidak faham, awak tulis tadi kat tepi dia tu maksud dia apa. Supaya awak tahu. Maksud tekun tu, apa maksud perkataan lain kan. Sekejap cikgu tulis. Aduh, hai. Cikgu saya nak minum air. Okay, cepat. 1 minit. Cikgu dah. Dah. Tadi macam cikgu cakap tadi, tulis nota dekat tepi tu. Kalau awak tak tahu perkataan tersebut, tulis. Tekun tu maksudnya bersungguh-sungguh. Dah tulis? Belum. Supaya awak tahu tekun tu maksud apa dah awak nak tanya dengan cikgu. Awak kena tulis lah supaya ingat. Okey, yang ke-9. Tunggu tulis dulu. Dah. Okey, yang ke-9 baca. Baca yang ke-9. Alfi. Polis sedang memperiksa kereta yang mencurigakan. Kejap setengah azan balik ke sini. Yep.
Okey, baik. Teruskan. Tadi jawapan Alfi memperiksa betul. Okey, buka mic Alfi. Okey, jawapan Alfi memperiksa. Okey, dekat sini Bukan dia punya meng. kata dasar. Apa? Meng. Meng. Memperiksa. Ha. MENG. Ha. Okey, memperiksa. Okey. Periksa dekat sini dia punya kata dasar periksa. P. Periksa. Okey, kalau kata dasar kalau periksa, dia kena menggunakan dia kena gunakan imbuhan awalan me. Tapi P itu ditukar kepada M. Macam juga pendek, kita bukan cakap mempendekkan, kita cakap memendekkan. Betul? Yelah, itulah saya pelik. Memeriksa ke Ah, memperiksa. sepatutnya memeriksa. M-E. Dia punya imbuhan me, tapi P itu ditukar kepada M. Jadi imbuhan me lah, bukan mem ya. Bukan mem, imbuhan me. Lepas tu P itu ditukar kepada M. Banyak saya tak tahu. Banyak saya keliru. Tak apa, kita cuba sama-sama. Okey, yang ini kan. Jadi yang ini me. Me tu imbuhan dia. Meriksa tu dia punya kata dasar. Tapi M tu kita tukarlah kan. Macam apa lagi perkataannya. Pendek lah. Memendekkan. Bukan kita cakap mempendekkan. Tidak. Memendekkan. Jadi P tu tukar kepada M. Ikut kesesuaian imbuhan dia. Tapi imbuhan dia dekat sini bukan M-E-M ya. M-E saja imbuhan dia. Boleh faham Alfi? Boleh faham ke setakat yang ini? Boleh? Okey, jadi ini memeriksa ya jawapan dia. Okey. Yang ke-10 baca. Sekejap. Okey. Pelajar itu mendengar penerangan dari guru. Okey. Pelajar itu mendengar penerangan dari guru. Sepatutnya dari ni dia daripada ya. Tapi tersilap ni. Type dah ni. Latihan ni. Sekejap, eh. Dia daripada guru ya. Bukan dari. Dari tu untuk tempat sepatutnya. Cikgu betulkan sekejap eh. Sekejap. Sekejap. Berapa ini start. Dari. Apa tu. Daripada ya sepatutnya tulisannya ni. Tapi dia tersilap ni. Okey. Pelajar itu mendengar ke betul? Hmm. MEN. Pelajar Ha. itu mendengar penerangan daripada guru. Jawapan dia mendengar. Okey, betul. Ini selalu kita gunakan kan perkataan mendengar. Okay, mendengar. Okey, yang ke-11 baca. Kami menghantar surat kepada kawan. Okey, kami menghantar surat kepada kawan. Imbuhan meng. M-E-N-G. Kami menghantar surat kepada kawan. Okey, yang ke-12 nanti ini betul ya. Dia dia melihat burung terbang di langit. Yeah. Dia melihat burung terbang di langit. Dia punya imbuhan melihat. Bukan melihat, bukan melihat. Ya, melihat.
burung terbang di langit. Tandakan betul jika betul. Tandakan right jika betul. Tik ya. Ke-13 saya baca. Encik Ali bina rumah baru di kampung. Mana satu imbuhan yang paling sesuai, Alfi? Encik Ali dibina rumah baru. Dibina. Okey. Kalau ayat macam ni kan. Selalunya kan Encik Ali ni dia kata nama kan. Jadi ini adalah ayat aktif. Ayat aktif tu apa cikgu? Ayat yang halau awak gunakan lah. Encik Ali rumah baru di kampung. Okey, kalau dibina itu sebenarnya ayat dia terbalik. Rumah baru di kampung itu dibina oleh Encik Ali. Kalau ayat dia macam tu betul awak punya penggunaan imbuhan tu. Tapi dekat sini dia punya ayat aktif macam biasa. Encik Ali berada di depan, Encik Ali membina rumah baru di kampung. Kalau ayat dia macam ni pula, rumah baru di kampung itu dibina oleh Encik Ali baru betul. Dekat situ. Jadi penggunaan awak punya apa kata imbuhan tu tidak sesuai lah. Sepatutnya membina, Alfi. Sebab ini ialah ayat aktif. Kalau dibina itu kata ayat aktif pasif lah. Ayat aktif tak transitif. Membina. Yang ke-14 baca. Mereka menanam pokok bunga di halaman Okay, cikgu. Okay, jawapannya rumah. menanam. Kalau berumur tambah pula. Okay. Nak tanam tu, dia punya perkataan yang pertama, huruf pertama Saya T yang kan? buat M, tapi T tu saya tak padam. Sepatutnya jawapan dia menanam. Imbuhan saja. Sebab T tu kan. Okay, contoh kalau lain-lain tajamkan, menajamkan contoh. Kita tak cakap mentajamkan, tidak, menajam. Apa lagi? Kalau T perkataan ni. Ada beberapa T yang perlu kita tukar dia punya kepada N. Ada juga yang tidak lah. Tidak perlu ditukar. Tapi kalau macam ini, kita tukar T tu kepada N. Menanam. Jadi imbuhan dia imbuhan me. Imbuhan me ya. Bukan M-E-N tapi me. Sebab T tu kita tukar kepada N tadi. Okey, yang ke-15. Baca. Petani berjabak sawah padi. Menjabak. Berjabak ke berbajak? Berbajak. Jawapan dia berbajak. Okay. Okay, dekat sini kan semua ayat ni ialah ayat aktif. Kalau ayat aktif, selalunya dia akan menggunakan imbuhan me. Jarang kita gunakan imbuhan berjalan. Tapi ikut kesesuaian jugalah ayat tersebut. Kalau awak tengok soalan 1 sampai 14, hampir semua menggunakan imbuhan men. M-E-N tu mem ke, me ke, meng ke, banyaklah. Satu saja berjalan. Tapi bila kita tengok ayat ni, petani membajak sawah padi. Semua ini adalah ayat aktif yang mana mereka sedang melakukan perkara tersebut. Jadi, jawapan yang ke-15 tu sepatutnya petani membajak sawah padi. Jawapan dia imbuhan membajak. Membajak. Imbuhan ya. Membajak. Tahu tak apa itu membajak? Okey, petani membajak sawah padi kan. Kalau membajak tu maksudnya kalau dekat sawah padi kan. Awak pernah tengok tak? Pernah tak awak pergi sawah padi, Alfi? Tak pernah? Atau awak pernah tengok ke? Sawah padi tu kan ada kan yang macam batas-batas tu kan. Itu diorang bajak lah tu. Diorang bergemburkan tanah dan mereka membajak sawah padi tersebut.
Supaya mereka nak letak pokok-pokok padi yang kecil lah. Sebab kalau kita letak dekat tempat rata saja tak boleh lah. Kita kena bagi tanah tu digemburkan. Tanah tu supaya dia sawah padi pula. Padi tu cepat tumbuh, cepat besar kan. Sihat lah sawah padi tersebut jika tanah dia bagus lah. Jadi membajak itu maksudnya kita menggemburkan tanah kan. Kita mengusahakan tanah tersebut lah. Okay, jadi jawapan yang ke-15 membajak. Okay, yang ke-16. Baca Alfi. Siti menjaga adik di rumah. Siti menjaga adik di rumah. Jawapan dia PN. Imbuhan men. Siti menjaga adik di rumah. Kenapa saya rasa ngantuk pula? Sengantuk. Okay. Ada lagi 40 minit Alfi. Okay, Siti menjaga adik di rumah. Tengok tu, kebanyakannya dia menggunakan imbuhan men. Yang mana imbuhan men tu selalunya dia berada dalam ayat aktif lah. Sebab kalau kita tengok semua tu, Ali, Siti, pekerja itu, semua tu subjek di hadapan lah. Kalau predikat di belakang, jaranglah kita gunakan imbuhan men. Selalunya mungkin di, itulah yang kita akan gunakan. Tapi dekat sini ialah ayat aktif. Ayat aktif transitif lah. Ayat aktif saja maksud cik. Menjaga. Yang ke-17 baca. Mereka membaca doa sebelum makan. Mereka membaca doa sebelum makan. Imbuhan ya. Membaca doa. Okay, 18. Baca. Doktor merawat pesakit di hospital. Okay, doktor merawat pesakit di hospital. Merawat. Merawat. Doktor merawat pesakit di hospital. Lemak. Cikgu sekali lagi. Apa tu Alfi? Okey ke? Esok awak tak sekolah kan? Tak. Cuti sampai hari ni lah kan? Ahad lah kan? Lama lah awak cuti ni. Awak sekolah agama ke juga Alfi? Sekolah agama pun cuti? Ke sekolah kebangsaan je? Kebangsaan je sebab kebangsaan. Sekolah agama pun sekolah agama tak. Okey, 19 baca. Abang membetul kesilapan pada kerja sekolah adik. Okey, abang kesilapan pada kerja sekolah adik. Membetul. Ya? Apa jawapan Alfi tadi? Membetul. Membetul. Okey. Tengok tu. Macam cikgu cakap tadi kan, dia kena sesuai lah. Membetulkan. Membetulkan. Kalau membetulkan tu imbuhan apitan dah. Bukan imbuhan awalan. Jadi ini. Boleh je. Malah boleh. Okey. Ni jawapan dia Saya dah sebenarnya. belajar dah. Apa? Dah belajar dah. Dah belajar dah. Tapi ini dia minta imbuhan awalan saja. Tak boleh imbuhan apitan ataupun akhiran. Jadi jawapan dia sebenarnya. Apitan Abang boleh. perbetul. Abang perbetul kesilapan pada Taklah tiba-tiba saya jadi tahu. Adik apa? Tiba-tiba saya jadi tahu macam ada
Saya tahu pula macam ada imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Sebenarnya Sebab kalau kan untuk ada imbuhan awalan akhiran ni, awak sebenarnya dah pernah belajar sepatutnya. perbuatan. Perbuatan. Betul. Itu imbuhan apa tu? Ampitan kan? Sebab ada awal dan akhir. Itu ialah imbuhan. Tapi cikgu ni ajar satu-satu supaya awak faham. Sebab kadang-kadang macam ni lah. Kali tu kan macam mana? Apa? Oh, saya dah faham dah. Mana? Akhiran dengan apitan. Akhiran macam mana? Dia macam contoh. Nak bagi contoh apa? Bagi contoh apa? Kalau hantaran dia akhiran ke apitan? Sekejap. Hantaran. Hmm. Hantaran. Kata dasar dia hantar. An tu apa? Imbuhan awalan? Akhiran? Akhiran. Macam tu lah. Okey, sebenarnya kalau yang macam tu sebenarnya Alfi boleh faham. Tapi macam ni lah. Ada beberapa yang kan macam Alfi kan. Cikgu ni mentanam ke memperiksa ke macam mana. Jadi kena tengok lah. Kadang-kadang ada imbuhan yang kita tak tahu macam mana kita nak gabungkan dengan kata dasar kan. Itu fungsi cikgu nak ajar satu persatu. Imbuhan awalan tu macam mana. Akhiran tu macam mana. Apitan tu pun macam mana. Jadi kita kena satu persatu baru kita akan faham lah. Macam Alfi dah faham dah. Apitan tu macam mana. Akhiran tu macam mana. Tapi kadang-kadang ada mungkin beberapa perkataan yang kita kena banyak latihan untuk buat. Gabungkan dia dengan imbuhan lah. Okey, ni perbetul. Tengok ni, tengok kesesuaian ayat juga. Abang perbetul kesilapan pada kerja sekolah adik. 20. Baca 20. Pelajar itu mentulis esei Mentulis. dengan baik. Ada ke mentulis? Yelah, tapi saya tak tulis yang itu jadi N. Kenapa? Tak nak. Sebab Kenapa saya tak nak? ngantuk. Buruk. Saya ngantuk. Ngantuk. Ya, kita apa sikit lagi masa Alfi. Okey, menulis. Menulis dia bukan mentulis. Tulis kat situ. Menulis. Pastikan awak tu betul lah awak punya ni. Cuba awak kira Kalau berapa contoh awak saya betul baca tu ni je nanti. lah senang. Apa? Saya baca ni je. Senang. Ha. Berapa awak betul? Cuba kira dulu. Berapa per 20? Cuba kira. Sekejap. Membasuh. Betul. 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 Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memasak. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap. Tandakan jika betul. Okey. Ha? 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 Ha. Ha? Ha? Ha?
Aha. Malah betul. Berapa? Kejap. Kejap, saya ada berapa salah? Satu, Mm-mm. dua, tiga, empat. Empat je. Empat salah? Empat salah. 20 Sebab tolong 4 berapa? ah 20 tolong 4 berapa? betul. Sudah empat. Berapa? 16. Hmm, 16. Okey, awak dapat 16 per 20. 16 per 20 tu banyak, tinggi lah tu. Ha, okey, Yelah, tambah saja tulis kat salah situ. yang tak letak nombor T. Ha? Yang tu yang kena tukar huruf tu kan? Ah, Tu kena banyak latihan lagi lah. Sebab tu kita kena fokus betul-betul untuk imbuhan yang macam tu lah, yang mana yang kena tukar huruf, yang mana tidak lah. Okey? Tulis dekat situ 16 per 20. Supaya awak tahulah awak dapat berapa okey. dekat situ. Okey, sekarang ni 9:10 cikgu bagi masa awak untuk pergi basuh muka dulu ke. Awak mengantuk kan? Pergi minum air dulu. Basuh muka, minum air. Dah basuh muka belum? Dah Sekejap eh. hilang sikit lah. Gila sikit lah. Sekejap eh. Mm-mm. Mana dah cikgu punya ni? Ah, 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 Sekarang ni kita akan ah. belajar imbuhan akhiran pula. Ai. Ai, tu kelas bila? Sekejap eh. Oh, yang tu. Kenapa? Tak ada. Sekejap tahu cikgu buka sekejap. Jomlah main game. Belum lah. Sekarang 15 minit terakhir cikgu akan bagi. Cikgu akan terangkan dulu untuk imbuhan akhiran ni. Sabarlah. Awak lagi.
Saya Buat apa? ngantuk. Awak buat apa tadi? Kenapa ngantuk sangat? Aku tak boleh buka social kejap ya. Baru 9.12. Kejap lagi lah. Elfie. Cikgu nak terangkan untuk imbuhan akhiran dulu. Lepas tu baru kita main game. Hari ni nak main apa? Blue Kid ke Game Kid? Game kit lagi. Game Kid lagi. Sekejap mana dah cikgu pergi notak. Kalau ada Zafran kan best. Sebab dia busy. Dia minggu lepas ada ujian. Lepas tu hari tu dia mungkin tak siap. Dia nak siapkan kerja lah kan. Hmm. Awak kalau siapa lagi dengan Zafran? Sama-sama dengan Zafran selain BM? BM. Selain Bahasa Melayu? Oh, Apa lagi awak banyak je. kedekatan dengan dia? Matematik, sains, BI. Matematik? Uh-uh. Oh banyak. Sains dengan BI tak ada. Okay. Oh sains banyak. Banyak. Matematik ramai ke orang? Taklah. Tiga Sains pun orang je. ramai. Oh tapi ramai lah. Sains dengan BI banyak. Yelah, dia Yeah. campur satu dengan dua. Sebab tu kan apa? Oh patutlah. Dulu pun minggu tahun lepas pun cikgu campur ni. Satu, dua dan tiga. Tapi takut nanti kan tahun satu tu pula macam tak faham kan. Sebab yelah darjah dua dan darjah tiga ni dah up sikit dia punya ni. Kenapa pula yang ni? Kan yang ni. Eh, belang. Hari ni kita akan fokus imbuhan akhiran. Awak dah belajar imbuhan awalan betul? Imbuhan ni sebenarnya yang penting awak tahu apa itu kata dasar dia. Kata dasar tu lah perkataan-perkataan hari tu yang awak belajar tadi tu. Ajar, periksa itu adalah kata dasar lah. Kalau imbuhan dia tadi berter kan, eh. Kenapa dia tak boleh share ni? Dia nak share screen ni. Okay. Okay. Kenapa? Kenapa? Ngantuk lagi. Air dah hilang. Amboi. Okay. Okay, teruskan ya hari ni. Topik kita kata berimbuhan akhiran. Minggu lepas kita dah fokus untuk imbuhan awalan. Sepatutnya cikgu akan terangkan lagi berkaitan dengan imbuhan awalan. Tapi manakala Zafran pun tidak hadir lagi. Tapi tak apalah, kita teruskanlah dengan imbuhan akhiran. Okey, tadi cikgu tanya awak kan kalau hantaran tu apa? Hantaran imbuhan akhiran. Sebab ada imbuhan an dekat situ. Dekat belakang kata dasar dia. Jadi itu adalah imbuhan akhiran. Okey, kita tengok. Oh, macam tu. Iyalah, Imbuhan Faham, akhirat faham, ada faham, dua, faham. Ustaz. Imbuhan akhirat ada tiga je. Tengok tu. An, kan, i. Kalau an tadi awak bagi apa? Hantaran. Hantaran. An. Imbuhan dia, an. Loh, patut Kata lah. dasar dia, hantar. Alfi buat apa? Kejap, kejap. Nak cas laptop. Okey, cepat sikit.
Hello. So okay dah. Okey, contoh macam imbuhan akhiran an. Hantaran, simpanan, suratan. Dia punya kata dasar tu Alfi. Tengok Alfi. Tengok tu. Hantaran tu kata dasar dia apa Alfi? An. Kata dasar. Hantar. Kalau simpanan? Simpanan. Kata dasar. Simpan. Suratan? Surat. Dia punya imbuhan an. Akhiran an. Contohlah kalau hantar, menghantar. Tulis itu menghantar. Ini imbuhan akhiran juga ke? Menghantar. No. Bukan, itu imbuhan awalan. Jadi kita Awalan. kena tengoklah mana dia punya imbuhan kata yang bersesuaian. Macam hantaran tu, an tu ialah akhiran dia. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam bentuk an, kan dan i. Okey, kalau kan pula contohnya macam uruskan. Lagi apa lagi? Besarkan. Kecilkan. Kecilkan pula. Tengok tulis situ. Kecilkan. Dia ada imbuhan kan. Kan dekat situ. Apa kata dasar kuruskan Alfi? Kurus. Besarkan. Besar. Kecilkan. Kecil. Okey, bagus. Okey, sekejap Kalau imbuhan I pula. Imbuhan I ni ataupun Kertas kita panggil. terbang. Apa? Kertas saya terbang. Ambil cepat. Amboi, terbanglah. Berenanglah. Ada je lah tu. Okey dah. Ini contoh-contoh untuk imbuhan kan. Kalau I pula ataupun E. Contohnya macam ni. Akhiri. Sakiti. Okey, dia punya imbuhan I tu ataupun kalau kita sebut dalam bahasa Melayu E. Akhiri sakiti. Apa kata dasar dia Alfi? Muhris. Cikgu tadi bagi tu akhiri dan Saya nak sakiti. tahan kertas ni. Okey dah. Cepat sikit. Dah. Okay, cikgu sekarang ni bagi contoh untuk kata kerja terbitan E ataupun I di belakang dia tu. Akhiri. Sakiti. Kalau akhiri apa kata dasar dia Alfi? Akhir. Kalau sakiti? Sakit. Tengok tu. Semua yang cikgu gelapkan ataupun hitamkan garis hitam tu ialah dia ialah imbuhan akhiran. Dia berada di belakang kata dasar ataupun selepas kata dasar. Kalau imbuhan awalan, dia berada sebelum kata dasar. Ingat, Kak saya kalau sejuk imbuhan sebab awalan, tadi air tu sejuk sangat. apa tu? Sejuk. Kalau imbuhan awalan, dia berada di depan. Kalau imbuhan akhiran berada di belakang. Boleh faham setakat ni? Okay, cikgu teruskan ya. Okay, akhiran kan.
Okay, ini sebenarnya cikgu akan tunjukkan nantilah. Okay, maka satu kan tu menyebabkan jadi. Contohnya buku. Buku tu kata nama. Tapi bila ditambah dengan imbuhan kan, bukukan. Menjadi buku lah. Kita bukukan. Kertas-kertas tu kita gabungkan menjadi buku. Jadi kita bukukan kertas tersebut. Bukukan. Imbuhan dia kan, kata dasar dia buku. Okay, kata kerja tunjuk. Tunjukkan. Tolong tunjukkan cikgu mana satu buku awak. Tunjukkan. Kata dasar dia tunjuk. Kata adjektif pendek. Pendekkan. Pendek tu kata adjektif tapi bila ada pendekkan menyebabkan jadilah. Cikgu pendekkan apa? Pendekkan rumput tersebut atau potong rumput tersebut. Jadi imbuhan kan dekat situ. Tengoklah ini contoh-contoh ya. Dia berada di belakang bukan berada di hadapan. Kalau berada di hadapan maka itu menjadi awalan lah. Tapi ini berada di belakang. Jadi ini imbuhan akhiran. Boleh faham Alfi? Boleh? Boleh ke tidak? Okey, akhirankan yang seterusnya. Makna yang kedua melakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya, belikan. Alfi, tolong belikan cikgu. 1 biji karipap contoh. Awak melakukan cikgu, Alfi melakukan sesuatu untuk cikgu. Okey? Belikan. Okey, contoh ayat dia. Belikan saya senaskah surat khabar. Okey, senaskah surat khabar tu 1 surat khabar lah. Senaskah itu penjodoh bilangan dia lah. Belikan. Melakukan sesuatu untuk orang lain. Apa lagi? Jualkan. Alfi, boleh tak tolong jualkan pen ni dekat kawan-kawan awak? Maksudnya awak tolong cikgu lah. Awak melakukan sesuatu untuk cikgu. Okey, bacakan. Alfi, tolong bacakan saya surat ini. Alfi yang tolong bacakan untuk cikgu. Jadi dia punya imbuhan kan dekat situ. Okey? Boleh faham setakat ni? Boleh Alfi, teruskan Okey. Kalau an pula. An perkara atau kerja hasil daripada melakukan sesuatu lah. Lukisan. Lukisan tu dia punya kata dasar lukis. Yang ni pula kawasan yang luas. Lautan. Lautan, lapangan. Itu kawasan yang luas lah bila ditambah imbuhan an. Lautan kata dasar dia laut. Seterusnya banyak. Ani juga menunjukkan banyak. Mungkin ribuan, jutaan, apa lagi puluhan. Itu dah menunjukkan banyak. Jadi ribuan tu dia punya kata dasar ribu. Boleh cakap jutaan ke, ribuan ke, puluhan dan sebagainya lah. Okey. Yang lain tu tersebut sebagai tempat atau alat untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya macam hentian. Okey, hentian imbuhan an lah. Tak jelas. Apa? Tadi cikgu dekatkan tak jelas. Tak jelas. Hentian. Ini Tadi hentian. waktu cikgu dekatkan. Tak jelas kan? Sebab dia pecah sikit. Kami tempat yang ni hentian ni tempat. Tempat lah hentian. Kalau kita tambah kalau henti Boleh tu lah. maksudnya berhenti, tapi bila kita tambah an jadilah tempat atau alat melakukan sesuatu perbuatan. Okey, ukuran atau jangka masa. Contohnya macam tahunan. Tahunan ni maksudnya setiap tahun. Bulanan setiap bulan. Okey, mingguan setiap minggu. Harian setiap hari. Jadi, itu menunjukkan jangka masa lah. Ukuran atau jangka masa. Okey, alat. Okey, sampah. Okey, alat tu dekat sini. Bila kita tambah an, contoh ni, salur tu kata kerja. Tapi bila kita tambah an, menjadilah saluran. Sama juga tadi macam saliran, alatan. Jadi itu fungsi apa? Imbuhan akhiran an. Kalau imbuhan akhiran ni sebenarnya ada 3 je. Tapi cikgu akan bagi awak kan dan an saja dahululah. Okey Alfi, boleh faham yang setakat ni? Sebenarnya imbuhan awal akhiran ni tak banyak. Tapi awak kena fokus lah. Apa saja imbuhan akhiran yang ada. An, tan dan i. Okey? Boleh Alfi? Boleh ke tidak? Boleh. Kemain dia tu korek-korek tu. Okey, kita teruskan lah. Mana kan awak dah mengantuk kan? Kita buat kuis lah boleh?
Which untuk imbuhan akhiran. Okay? Hmm. Alamak, cikgu dah pening. Alfi okay ke? Hmm. Hari ni imbuhan akhiran. Cepatlah. Kita habis 9.45. Kalau cikgu cepat-cepat pun awak bukan boleh keluar lagi. Mainlah sampai habis kelas. Ya, sabarlah. Sekejap, eh. Okay. Mana satu ni? Kita nak Yang free je. main. Currently free je. Yang free je boleh. Ni tak boleh. Ni. Capture the flag. Ni tycoon ni macam mana? Tycoon tu. Fishtopia. Dystopia. This. Lepas tu kita bincang ni jawapan dia. Okey, cikgu. Jep. Mana cikgu tak ni kenapa cikgu tak tunggu awak? Cikgu tak bagi link. Mana ni? Tak ada pun. Tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Tekan. Mana saya tahu. Sekejap. Mana dah? Tak boleh. Tak boleh tekan. Sekejap Cikgu nak tekan chat tapi kenapa dia tak boleh ni? Sekejap Tak tahu. Hantar link pakai handphone. Tak boleh. Dia kena macam ni. Okay. Masuk Alfi. Okey. Ni nak main macam mana ni? Nak Kristofia. main Dah mula ke belum kan? Cikgu tak mula Belum. lagi lah.
Ni nak buat macam mana? Oh, tangkap ikan. Distopia. Macam mana ni nak ambil ikan? Aha. Lah macam mana nak buat ni? Oh. Sekejap nak buat macam mana ni? Lah, cuy. Nak tangkap ikan macam mana cikgu? Nak tangkap ikan macam mana? Alamak, cikgu tak boleh bagi tengok lah. Cikgu punya gelap. Ha? Selfie step, okay. Oh, dah jumpa. Dia ada dia punya tu. Awak kena tap, lepas tu ni. Tap and hold. Dekat mana? Tengok cikgu punya ni. Tengok tak? Tapi cikgu punya Mana, mana? gelap. Tak tahu lah kenapa dia tak boleh ni. Oh no, saya dah tak boleh gerak. Sebab tak boleh ni. Oh, kenapa saya? Okey dah. Boleh dia? Ya, kenapa nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dah dapat ke belum? Belum. Nak Hai. buat macam mana nak tangkap ikan tu? Cikgu tak boleh bagi tengok eh. Kat sini? Cikgu tak Ke? nampak awak punya. Ni ke? Alpi. Macam cikgu nampak. Ni saya nampak cikgu. Ha? Ni saya nampak cikgu ni. Tapi cikgu ni, cikgu punya gelap. Kalau cikgu awak punya sebab cikgu tak Apa, boleh main. cikgu gerak je, saya ikut. Cikgu pun tak tahu cikgu gerak mana. Cikgu gelap. Eh, Cikgu tengah gerak ke? Ya. Tak, tak. Cikgu Alamak. terlanggar kayu, cikgu. Tengok contoh sebab cikgu gelap. Alah, macam mana nak buat? Cuba awak explore je dulu. Fish collection. Yang fish tu awak kena jual. Yelah, tapi nak ambil macam mana fishnya? Awak kena cari dululah Fishtopia tu. Ai, Dapat tak jawab soalan dia? okey. Answer question dulu. Dia okey. Okey, Dah dapat answer answer. question. Dah Jap. answer question ke belum? Jap. Ish. Belum. Lah, saya tertekan pula. Saya tertekan sebaik-sebaik saja menerima. Dah. Okey, macam tu. Macam mana? Okey, tahu. Dia baru nak explore. Dapat. Ada lagi 4 minit ni. Close dulu. Close? Dia pergi bawah. Taklah, saya nak buat. Habis nak tangkap ikannya macam mana? Macam mana apa tu? Ya Saya Allah. kena pergi Ya Allah, sana siapa lah. masukkan benda ni? Saya rasa, Ni. apa? Dalam beg cikgu. Sekejap, macam mana nak buat ni? Dapat jawab. Cikgu sekarang ni bukan nak awak main sangat pun. Cikgu nak awak jawab je. Kenapa saya tak boleh gerak? Jap. Saya rasa saya tahu. Oh, wow. Tak pernah main ke Fishtopia ni? No. No. Tiket lah. Saya boleh beli lah. Alah, tapi saya tak ada duit. Habis nak naik apa ni? Cikgu tak boleh share. Cikgu tengok. Sekejap, macam mana nak main ni? Saya tak tahu. Sekejap. Saya dapat joran dah. Dapat jawab ke tak?
Dapat. Masa cikgu tak boleh share lah. Kejap. Mana dia? Saya rasa kena pergi sini kot. Macam ya, Cikgu macam punya tak. gelap. Cikgu tak boleh main sekali. Macam ya, macam ya. Maksudnya cikgu boleh main sekali ni. Macam ya, macam tak. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Tak boleh lain kali kita nak main tu lah. Hmm. Kalau macam tu keluar dari game ni dulu. Nak habis masa dah. Alah. Awak dapat Habis jawab ke man. tak? Cikgu sebenarnya dah dapat Dapat. jawab ke? Tapi Dapat. saya tak dapat nak. Tak apalah jawab je dulu. Cikgu nak Oh, belajar. okey, okey, saya tahu. 2 minit lagi. Fish again. Dapat ke tak? Dapat, dapat. Saya dah tahu dah tahu dah. Dia kena explore. Cikgu tak boleh bagi contoh je sebab cikgu Dah tahu dah tahu dah. tak boleh main. RM3. Tak dapat tangkap, tak dapat tangkap. RM3, RM3. Sila. Ruang tamu telah saja. Wow, wow, wow. Saya nak bagi ada 4 dulu. Cukup 4. Okey. Kat tangkap ikan tu kat sini. Cikgu tak nampak dengan awak. Boom. Cikgu bagi masa 2 minit lagi, Alfie. You. Okey, okey. Na 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 na. Na 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 na. Tak apalah. Alah, baru nak cukup 10. Alah, tak apalah. Next time lah kita cuba yang tu pula ya. Fish topi awak tahu Apa? kan main dia. Don't look down. Dan lockdown tu yang lompat-lompat je kan? Dia kena tengok siapa yang paling tinggi. Sekejap ya cikgu. Ada stage yang paling susah kat don't look down. Okay. Student overview. Alfie, awak punya ni number tu 2 salah. 75%. Cikgu tengok mana yang awak salah. Tadi tak ada question breakdown. Okay, dekat sini. Oh, yang ni awak salah Sila berikan tepukan gemuruh kepada para pemenang. Kan imbuhan akhiran. Awak jawab apa? Sila Internet berikan dapat kita layari untuk Ken. mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Awak jawab apa? Kenapa salah kat situ? Sebab yang tu yang pertama saya tertekan. Betul kan? Ya, betul. Sebab dia lagging waktu tu. Jadi saya okay. tekan-tekan dah tertekan. Okay, yang ketiga kita tengok tanaman Pak Roslan kurang berhasil pada tahun ini. Ingat ya, ini untuk imbuhan akhiran sahaja. Muzium Negara akan kami kunjungi pada hujung minggu ini. Sebaik-baik saja tugas balik ke kampungnya. Panggilannya akhiran An. Masakan Puan Ainon sungguh sedap. Akhiran An juga. Ruang tamu telah saya hiaskan dengan belon-belon yang berwarna-warni. Bukan hiasannya hiaskan. Sebab dia melakukan sesuatu. Okey, menyebabkan jadi.
Pak Nga dan Mak Nga itu berehat di pondoknya sambil menikmati bekalan yang dibawa. Bekalan. Okay, jadi kalau macam ni, ingatlah imbuhan akhirat ada berapa, Alfi? Akhiran ada. Ada Ada. tiga. An, kan? Al. Al. Oh, mulut tu. Tutup dulu mulut tu. An. Kan. Ai kan. Satu lagi. Kan. An, kan? Eh, Apa? An. I. An. Awak sebut dah An, kan? Satu lagi apa? An. Hai. An ke apa? An lah. Cikgu dah sebut An, kan? Satu lagi apa? Oh, ai. Bukan I tersebut, E. Sebab kalau awak kalau awak bagi contoh lah kan, layari. Bukan awak cakap layar I. Tidak, layari. Walaupun dia sebutan, dia punya huruf I, tapi sebut E. Imbuhan E, akhiran E. Okay, tak. Okay lah, tadi tu macam mana? Hiasi, bukan hiasai. Tidak. Contohnya macam tu ya. Jadi ada tiga imbuhan akhiran. Ada an, kan dan i. Okey, ingat ya Alfi. Jangan awak keliru ya. Kalau imbuhan awalan ada berapa Alfi? Ah, and then sekarang saya dah tak rasa ngantuk. Apa? Saya rasa dah tak ngantuk dah. Dah tak ngantuk sebab awak buat kuis kan. Tadi main game. Tu dah tak ngantuk. Hmm. Ai. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ni. Minggu depan kita cuba lagi lah. Okey, untuk imbuhan apitan pula. Nanti cikgu akan bagi latihan dan nota ya Alfi. Baca doa dulu Alfi. Hah? Baca doa. Surat Las. Saya nasib tak tekan lift tadi. Baca doa dulu. Ya, tapi tertekan Bismillahirrahmanirrahim. lift. Dapat baca doa dah 95 dah. Wal Bismillah. asr. Wal as inna insan lafi khusr illa allazi amanu. Amin. Ya bil awas bil amin. Ini namanya Rabbal Alamin. Okay, ambil gambar jap. 1, 2, 3. Okay, terima kasih Alfi. Bye-bye Alfi. Bye. Assalamualaikum.